Saat kita masuk, siapa hak benarnya pengkhianat paling besar dalam Iran? Okey, setakat ni tangkap ke belum? Jawapannya belum lagi. Ada yang kata Ismail Qani. Ni orang yang atas ni, demo ni, dialah pengkhianat hak paling besar. Okey, tapi siapa kalau ni Amerika dengan Israel tak ada lagi bui sebarang kenyataan. Okey, malah pihak Iran sendiri pun tak sah apa-apa lagi. Okey, kita dengar balik minggu lepas banyak kabar angin yang kata Qani ni orang yang paling besar, orang dalang yang paling besar dalam Iran. Okey, Ismail Qani ni sebenarnya siapa dianya? Sebelum tu minta saya awak minta tolong follow, like and share. Kita nak buat klip ni tak kurang daripada 100,000 K. Terima kasih. Okey, siapa sebenarnya Qani ni? Qani ni pengganti kepada Soleimani. Okey, Soleimani tu siapa pula? Dia dulu komander pasukan Quds dalam IRGC. Pasukan IRGC ni bukan tentera biasa. Inilah pasukan khas Iran yang buat operasi di luar negara, termasuk luaskan pengaruh Syiah di luar pada negara Iran. Okey, dulu Qasim Soleimani ni dia ketua paling tinggi sekali pasukan itu. Tapi Amerika bunuh dia dalam serangan sasaran. Lepas tu, siapa yang ambil alih tempat dia ni? Jawapannya Ismail Qani. Okey, kalau kita tengok kedudukan dalam pegawai IRGC, Qani ni kira orang hak nombor 2, bawah paling membesar IRGC. Okey, maksudnya kalau molek betul dia ni pengkhianat hak paling besar, memang semua rahsia tentera Irannya dia faham tahu belakang. Okey, sebab IRGC ni pasukan paling setia menjaga pemimpin tertinggi Iran. Kalau orang nombor 2 dalam pasukan paling setia ni berpaling tadah, okey, memang keselamatan pemimpin tertinggi Iran ni memang membahaya sekali. Jadinya, apa orang tuduh Qani ni? Okey, ada beberapa sebab. Sebab ada laporan royak bila mesyuarat penting mari, Qani kadang-kadang tubik awal daripada bilik mesyuarat. Tak lama lepas tu, tempat mesyuarat tu terus kena bom oleh Amerika. Okey, macam hak bau-bau ni pula. Tapi banyak kali dah. Sebab itu, ada orang syak, dia ni lah yang bocorkan maklumat. Tapi, sampai ke hari ni, tak ada bukti sah kata dia ni memang pengkhianat. Ada juga orang kata tuduhan terhadap Qani ni sebenarnya adalah satu perang psikologi. Okey, perang psikologi. Cara ni bukan benda baru dalam sejarah, taktik hasut dari dalam ni untuk jatuhkan tokoh penting musuh. Okey, ini dalam kita pernah baca dalam history China, Sun Tzu Art of War, dalam 3 Kingdom dia panggilnya Kurochi. Okey, bahasa Mandarin lah, Kurochi. Tapi lo ni persoalannya, Qani ni orang hak setia ke orang pengkhianat? Setakat ni tak ada siapa hak boleh nak sahkan lagi. Okey, cerita yang tersebar minggu lepas tu lebih kepada kabar angin je, belum tentu soalannya betul. Maksudnya pengkhianat sebenarnya dalam Iran ni masih belum jumpa lagi. Okey, stay tune guys.